Pernah tak masa kecil anda kena tegur pasal cara buat sesuatu yang nampak alah remeh je? Mesti pernah kan? Macam mana tu contohnya? Macam penulis semua kita hari ni, Hasrizal. Dia cerita masa kecil dulu, opah dia tegur. Macam mana kamu hulu pisau tu? Oh, pasal hulu pisau. Saya pun pernah kena tegur benda sama. Kan? Rupa-rupanya ada cara betul, dia kena hulu bahagian hulu, bukan mata pisau tu kat orang lain. Itu adab dan keselamatan sekali lah kan? Betul. Nampak kecil je benda ni, tapi itulah satu contoh awal apa yang kita nak kupas dari sumber ni. Konsep akal budi. Tepat sekali. Konsep akal budi ni, kalau nak ringkaskan kan, dia macam common sense lah. Kebijaksanaan praktikal kita hari-hari. Jadi bukan ilmu buku teks semata-mata lah ya? Bukan. Sumber yang anda kongsi dari saifulislam.com ni, dia tekankan ia bukan sekadar ilmu formal dalam kelas tu. Dia lebih kepada kita punya kebolehan faham situasi secara rasional, secara pragmatik. Termasuklah pengetahuan praktikal harian, peka dengan orang sekeliling. Kepekaan sosial tu penting tu. Sangat. Dan juga hikmah yang kita kutip dari pengalaman hidup. Hasil kita bergaul dengan dunia sebenar, bukan kat bilik darjah je. Okey. Dan sumber ni macam ada lontarkan satu kerisauan sikit kan. Dia tanya, adakah akal budi ni makin kurang, terutama kat generasi muda? Betul. Itu persoalan besar yang dia cuba bangkitkan. Jadi, jomlah kita explore sama-sama, ikut pandangan artikel ni, kenapa agaknya benda ni dikatakan berlaku dan apa yang kita boleh buat untuk pupuk balik. Okey, boleh sangat. Persoalan utama dia, kenapa ada anak muda kita yang akademik bukan main cemerlang, tapi kadang-kadang bab common sense, bab praktikal harian ni nampak kurang sikit. Soalan yang bagus tu. Penulis artikel tu dia ada gariskan beberapa faktor lah yang mungkin jadi penyumbang. Okey, apa dia tu? Pertama, dia sebut pasal kebergantungan kita pada teknologi. Contoh paling senang nak nampak, GPS. LGPS. Memang guna hari-hari lah tu. Kan? Memang sangat membantu, tak dinafikan. Tapi pada masa sama, mungkin ia kurangkan keperluan kita nak perhati betul-betul sekeliling. Nak ingat jalan. Nak bina peta dalam kepala tu peta mental tu. Kita jadi kurang mencerap dunia sekeliling kita secara semula jadi. Kita tekan je app kan? Betul juga tu. Adakah penulis risau pasal skill navigation je atau ada kesan lagi besar? Macam kita jadi kurang peka ke? Penulis macam bayangkan kesan dia lebih luas. Bila kita terlalu harap pada alat deria kita, kemahiran pemerhatian semula jadi kita tu mungkin jadi tumpul sikit lah. Make sense. Okey, itu yang pertama. Apa lagi? Faktor kedua, sistem pendidikan kita yang dia kata mungkin terlalu berstruktur, terlalu fokus akademik. Maksudnya? Silibus padat, kejar exam, mungkin kurang masa untuk aktiviti luar bilik darjah, pengalaman dunia sebenar, pembelajaran yang ikut konteks. Oh, macam belajar sambil buat tu kurang lah ya? Boleh jadi, dan ini mungkin juga buat budak-budak jadi takut nak buat silap. Takut salah? Iyalah, padahal buat silap tu penting kan untuk belajar, terutama untuk bina apa yang dipanggil tacit knowledge. Tacit knowledge apa tu? Dia macam pengetahuan tersirat. Kemahiran yang kita dapat melalui pengalaman, pemerhatian, bukan dari arahan terus. Benda ni susah nak ajar secara formal dalam buku teks. Menarik kaitan tu. Struktur pendidikan mungkin secara tak sengaja tutup ruang untuk belajar dari kesilapan semula jadi tu. Ya. Dan ini ada kaitan pula dengan faktor ketiga. Kurangnya pendedahan kepada pengalaman nyata tu sendiri. Okey. Gaya hidup moden kan? Terutama kat bandar, mungkin anak-anak kurang peluang nak buat aktiviti macam berkebun ke, baiki barang rosak sikit-sikit ke. Atau main bebas kat luar tanpa orang pantau sangat. Tepat. Yang mana dulu-dulu benda ni biasa kan? Main kat luar tu lah diorang belajar urus risiko kecil-kecil, selesaikan masalah sesama kawan. Betul. Bezalah peluang kat kampung dengan bandar mungkin. Mungkin ada beza sikit. Tapi potensi belajar dari pengalaman tu tetap ada kat mana-mana. Kalau kita sedar dan kita cipta peluang tu lah. Nampaknya faktor pendidikan terstruktur dengan kurang pengalaman nyata ni macam berkait rapat saling menguatkan pula. Boleh jadi. Okey, selain persekitaran dan pendidikan, penulis ada sentuh pasal ibu bapa tak? Ada. Itu faktor keempat yang disebut. Overprotection. Perlindungan berlebihan. Ni selalu dengar ni. Niat mak ayah memang baik. Nak lindungi anak. Siapa tak sayang anak kan? Betul. Tapi kalau dah terlalu lebih, mungkin ia halang anak tu nak bina daya tahan, kemahiran selesaikan masalah sendiri, kebijaksanaan yang datang bila kita hadap dan atasi cabaran kecil-kecil dalam hidup.
Jadi serba salah juga jadi mak ayah ni. Memang, kena cari keseimbangan tu lah. Baiklah. Kita dah tengok beberapa faktor penuh menyimbang yang dikenal pasti dalam sumber ni. Kalau macam tu, apa pula jalan keluar dia? Cadangan untuk pupuk balik akal budi ni. Penulis ada bagi 5 cadangan utama lah. Pertama, secara aktif, kita kena tingkatkan pendedahan pada pengalaman dunia nyata. Galakkan aktiviti praktikal. Macam bagi anak-anak buat kerja rumah lebih sikit. Atau join aktiviti luar. Contohnya macam tu. Kedua, kena pupuk budaya belajar melalui kesilapan. Kena ada ruang selamat untuk diorang cuba, mungkin gagal, dan belajar dari gagal tu. Jangan cepat hukum atau salahkan. Okey, ruang selamat untuk gagal. Menarik. Ketiga, kurangkan kebergantungan melampau pada teknologi. maksudnya jadi anti teknologi ke? Zaman sekarang macam susah je. Bukan anti teknologi. Tak realistik lah tu kan? Lebih kepada guna secara sedar dan seimbang supaya kita tak matikan kemahiran asas kita sendiri. Oh, okey. Seimbangkan antara guna app dengan guna otak dan tangan sendirilah. Lebih kurang macam itulah. Imbangkan guna teknologi dengan kemahiran manual, kemahiran intuitif kita. Faham. Yang keempat, galakkan perbualan bermakna. Refleksi pasal pengalaman. Ajak anak-anak atau diri kita sendiri pun fikir balik. Apa aku belajar dari kejadian ni? Bukan sekadar lalui pengalaman tu je, tapi fikirkan hikmah dia. Tepat. Dan kelima, cipta peluang untuk kepimpinan dan tanggungjawab. Walaupun benda kecil je. Contoh? Macam bagi tugas kat rumah atau suruh dia rancang aktiviti keluarga ke? Penulis ada sebut contoh modul LLM, latihan luar mingguan kat sekolah dia, sebagai satu usaha praktikal ke arah ni. Okey, lengkap cadangan tu. Jadi, apa kaitannya semua ni dengan anda pendengar kita? Akal budi ni kan macam yang sumber ni gambarkan, bukan setakat skill teknikal je. Bukan pasal pandai baiki paip bocor ke, tahu arah kiblat tanpa kompas je. Betul, dia lebih dalam dari tu. Ia macam asas untuk kita nak navigate hidup ni. Nak bina hubungan dengan orang, nak timbang baik buruk. Setuju, penting sangat tu. Malah, penulis ada kaitkan juga dengan jati diri kan. Dia sentuh sikit macam mana akal budi ni dilihat sebagai ciri penting dalam budaya Melayu. Ada disentuh juga tu. Satu benda yang menarik untuk kita fikir sama-sama dari sumber ni kan, ajakan penulis tu lah. Ajakan yang mana tu? Dia ajak kita fikir pasal generasi akan datang. Macam mana nak lahirkan insan yang berakal budi. Tapi mungkin soalan ni bukan untuk budak muda je kot. Dalam dunia yang laju berubah ni, macam mana kita semua tak kira umur boleh terus hargai, asah, amalkan akal budi ni. Betul juga tu. Muhasabah untuk kita semualah ni ya. Jadi mungkin sebagai penutup kan, anda boleh tanya diri sendiri, apa satu cabaran praktikal kecil yang anda boleh cuba buat minggu ni untuk latih akal budi anda sendiri? Saja je, untuk asah balik.